Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam lah. Ni pukul 7.10 23 bulan 10 2025. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak review sikit lah dah. Bloki untuk GV05 lah. GV05. Jadinya awak beli hok Cina lah. Cina dia kata lagi ni. Okey, tadi ni kau beli hok secret lah. Secret dan juga hok berapa hok kau minat lah dah. Jadi secret dia sini tai koceng ni kau tak kerti nak baca. Dia secret, super secret Galvatron, super secret Jetfire lah dah. Ada dua. Okey. Kau tak ada gini. Tepi ni dia ada truck OP ni lah. Beli hok GV01 boleh. Okay, jadi kau order so lagi untuk letak di shutter glass OP lah. Okey. Jadinya kita review dulu untuk ni lah. Kita review OP dulu lah deh. Ni kau review dah ni. Letak tepi kau review ni pula lah. Okey. OP-nya ni GV05 04 rasa. Adanya untuk ni. Rasanya lah. Okey. GV04 ada ni. Jadi kita masuklah ada konektor dia ke apa. Lepas tu dalam ni kita letak gun ni dia. Lepas tu dia ada gun ni. Okey. Kita masuk dalam lah. Tapi memang hijau agak ni. Untuk apa? Untuk suku Optimus Prime ke apa? Tengok. Beli lagi lah spare. Dia Sony. Kalau apa dalam kotak tu dalam 18 mili gitulah. 5 dia jual lah. Jadi Syamil lah. Tengok terang dia. Ni hot wheel rasa bijak dia lagi. Gila pula lagi. Okey. Settle untuk terak OP. Untuk shutter bag. Shutter glass lah. Shutter bag pun dah. Shutter glass. Pecah. Sekejap. Cuma ni lah. Tak sama. Tak apa lah kot. Sekarang rasa kita ubik baru pula untuk shutter bag. Shutter glass dia ni. Untuk sama kau ni. Kau ni warna apa? Kau ni warna purple. Okay. Gapa-gapa subscribe ke channel kawan dulu lah deh. Channel kawan ni. Lemak Zakri 87 deh. Sikit ya subscriber baru 53 ke. Okey, tak apa. Seterusnya kita review OP lah. OP Brilliant lagi ni. Dulu hok GV1 tu, hok regular OP tu, hok secret ke regular ke dia tak ada kan, ni ada bede lah. Ni alhamdulillah ada kapok dia. Energon X dia panggil. Jadi comel lah, cuma glitter ni kau tak berminat. Kalau gun ni ada masa GV1 tu molek juga. GVD1 tu. Dia tak apa, ni pun boleh pakai. Nanti kalau boleh lagi kita boleh letak di apa? Di hot secret lah, dengan super secret tu. Okey, nanti kau hunting lagi. Kau nak ni dengan terak OP. Okey. Lepas tu dia buih je kau ambil koin dia. Koin dia kau boleh hok ni. Koin Jetfire dia ada 3 lah. So lagi Galvatron. So lagi untuk apa? Rasa apa lagi? Dia ada hok kontrak air kot. Aku tak ingat. Kontrak air rasa OP kot.
Dia ada 3 lah, tapi apa tak ada belakang. Sebelum ni pun tak ada kata. Tak cukup ikut koin pun. 2 kadang-kadang so gitu. Tak kawin hunting, kawin malah nak hunting so. Cuma kalau ada kes kosong mungkin kawin perah hunting lah, nak cari secret. Kalau kawin tak beli kot. Beli pun untuk cari hak ni lah. Cari hak ni tak ada. Dan juga Optimus Prime lah. Optimus Prime ni hak tadi tu. Okey, kita pergi ke Galvatron dulu lah. Galvatron hak biasa, hak secret biasa. Dia lagi ni. Okey. Dekat sikit. Dekat sikit. Dia. Tak nampak ke? Saya tu nampak. Okey, tengok detail-detail dia. Walaupun kecil, detail dia fine juga lah. Okey lah. Okey. Okey, begitu. Okey, settle. Galvatron. Lepas tu Jetfire. Shattered Glass. Oh, ni sepatutnya jadi apa secret ni pada hak ni. Super secret. Sepatutnya lah bagi kawal lah. Comel sikit. Comel lagi pada super secret. Aduh, nak buat mana? Aku tengok detail dia. Comel. Dia kepala dia boleh balik ni. Dia boleh balik dah. Payah sikit lah. Jauh buku belakang. Balik gitu. Belakang dia berbijak. Boleh berbuat tu. Kita letak gitu. Ya. Jatuh. Okey. Tu. Kepala dia gitu. Tapi kena cabut lah. Dia tak payah nak pulah pun ni. Tak. Boleh. Bawa suka mok ni. Mok tak ada muka. Gitu. Okey. Settle dah hak secret biasa. Okey, aku jatuh. Lepas tu kita pergi ke super secret lah. Super secret dia warna putih gini. Lebih berdesa. Lepas tu belakang ni ada special effect lah. Ni pun boleh cabut ni. Boleh cabut. Letak dia hot tu pun boleh ni. Jadi special effect dia lah. Kalau nak timber dia rasa tak relevan dah sebab ada apa? Ada silikat gel lah. Boleh kocok lah. Gun ni duduk luar. Gun ni. Dia akan bunyi ketak ada belaga 2 kali. Ketak. Gini. Dikawal nak terai juga lah. Apa? Meta kocok. Dia whip desa. Whip desa. Lelaki pun boleh balik ni. Sekejap balik. Muka dia. Sekejap. Muka dia sen sikit. Dia kemas sikit. Payah. Tu lebih dia ya. Nampak lah super secret tu mbak. Sebab apa? Metalik tu muka dia ni ni. Tu hak lain biasa ya. Warna putih biasa, cuma sini dia macam apa? Glittering sikit lah, macam warna rainbow sikit. Boleh lah tapi tak sesuai kot. Warna putih nak buat super secret. Oh ni sesuai ni kalau super secret. Patut buat ni kot. Tak apalah. Tapi kalau super sokok ni lah. Apa? Kepala dia ni. Hijau ni. Suka ni. Ni hijau. Okey. Settle secret ni. Okey. Tagi ngelah lah dah. Ngelah. Oh jatuh ya Allah ngelah. Okey. Kita display belakang dah ni. Okey. Ngelah dia pakai gun ni. Serupa ya arwah ni pun. Tengok beza mana macam tak ada beza.
Lebih kurang. Aduh lah, nak buat lebih kurang. Buatlah beza sikit. Mana beza? Warna dia lah. Ni muda sikit. Ni glittering sikit. Gitu je lah. Atau dia pedas lah. Pedas tu. Lepas tu. Oh, cabut. Oh, cabut lah. Jatuh belakang jatuh. Lepas tu dia efek kau ni lah. Betul tu. Letak gini lah. Letak ujung tu. Gitu. Dia kelekat lah tu. Dia kelekat gitu. Ujung-ujung. Gitu. Dia kelekat lah. Lepas tu kita boleh buat lah. Apa? Lagu mana dia duduk tu. Pandai-pandai lah. Gitu kau. Ikut lah. Tapi efek dia memang jadi nampak terbang. Okay. Gitulah kot untuk kawan review. Sedikit sebanyak. Jadi untuk GB05 sudah boleh tutup buku lah. Hot lain kawan. Hot lain karakter kat hot lainnya. Boring lah. Kawan tak review lah. Cuma kawan review untuk karakter utama. Yalah dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lah untuk review kawan kali ni. Assalamualaikum.